Kesihatan mulut dan fungsi otak warga emas didapati saling berkait dalam menentukan tahap kesihatan seseorang. Perkara itu dibuktikan melalui kajian pelajar Fakulti Pergigian Universiti Malaya UM yang mengkaji hubungan antara latar belakang pesakit, kesihatan oral dan fungsi kognitif. Kajian itu sekaligus mengangkat Farid Ibrahim Amran sebagai naib juara kategori Sains Kesihatan sempena Universiti Malaya Ideas Festival iFest 2026 baru-baru ini. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Menurut Farid, kajian memberi tumpuan kepada golongan warga emas yang mendapat rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. So projek ni kita dapat tengok ada tak hubungan pesakit-pesakit yang umur 60 ke atas, ada tak hubungan dari segi diorang punya latar belakang dorang dengan ciri-ciri kesihatan mulut dorang, dengan diorang punya cognitive function dorang, diorang punya tahap pemikiran dorang. So kita dapat tengok ada hubungan tak antara tiga-tiga benda ni. Menurutnya, individu yang tergolong dalam kumpulan berpendapatan rendah B40 menunjukkan risiko sehingga 51 kali ganda lebih tinggi berdepan masalah kognitif. Manakala kumpulan berpendapatan sederhana M40 mempunyai risiko kira-kira 23 kali ganda lebih tinggi berbanding kumpulan berpendapatan tinggi T20. Jurang ini berlaku ekoran perbezaan tahap kekerapan golongan tersebut mendapatkan rawatan di klinik dan hospital serta penjagaan kesihatan mulut. Bila diorang ada masalah gigi ni, kita kan ada masalah mengunyah juga. Bila ada masalah mengunyah tu, dia kurang aktiviti dalam otak. So jadi benda tu dia menyebabkan kawasan otak yang menggunakan bahagian mengunyah tu, dia jadi makin kurang aktiviti, makin mengecil lah, dia jadi hypertrophy. Kajian yang dijalankan ini juga menjadi salah satu usaha menambah data kesihatan pergigian dalam negara. Di China, di Amerika, semua dah ada tunjuk, ada bukti, ada association dah. Diorang pun dah ada nak tunjukkan diorang punya causation lah nak katanya. Dia punya memang nak buktikan benda tu memang ada kaitan. Tapi kat Malaysia sangatlah kurang. Farid berharap dapatan kajian ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjagaan kesihatan mulut dalam kalangan warga emas selain menjadi rujukan dalam merangka pendekatan kesihatan awam yang lebih baik.